membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 11 April 2025. Pakaian. Yohanes bab 19 ayat 23 dan 24. Setelah menyalib Yesus, askar-askar mengambil pakaiannya, dibahagi 4, sebahagian untuk setiap askar. Mereka mengambil jubahnya juga. Jubah itu tidak berkelim, seluruhnya dianyam dari atas. Oleh itu, mereka berkata-kata sesama sendiri, janganlah kita koyakan. Kita buang undi untuk menentukan siapa yang dapat. Dengan demikian terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci, mereka membahagikan pakaianku antara mereka, dan untuk mendapat jubahku mereka membuang undi. Kamu mungkin berperasaan pakaian Yesus tidak penting. Apakah keperluannya kepada orang yang telah mati? Namun begitu, saya berfikir apakah fikiran Yesus mengenainya dari kayu salib? Ia adalah pakaian biasa untuk seseorang lelaki dari Galilea atau Yudea. Barangan seperti jubah, selubung, kasut, tali pinggang dan kain untuk menutup kepala. Mungkin mereka akan dijahit oleh keluarganya atau mungkin hadiah dari orang. Barangan ini mengambil masa untuk menjahitnya. Tentu menyakitkan hati melihat barangan begini diperlakukan demikian. Pada pandangan Yesus, mereka adalah hadiah kasir. Apakah mereka kepada kumpulan askar ini? Mungkin sesuatu untuk dijual atau diberikan kepada seorang hamba. Mungkin sebagai alas kaki. Tentu bukan sesuatu yang dihargai. Demi kita, Yesus melepaskan mereka supaya Dia dapat memberi hadiah kasih yang lebih besar kepada kita, yaitu orang yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu malu untuk berdiri di hadapan Tuhan disebabkan oleh Yesus. Melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menutup dosa dan keaiban kita. Paulus mengatakan bahawa Yesus telah menjadi pakaian kita, dan semua antara kamu yang telah dibaptiskan dalam Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kerana meliputi saya dengan dirimu. Amin.